Salam sejahtera, salam reformasi kepada seluruh anggota cabang Tebrau. Saya Yuniswaran Ramaraj, calon ketua cabang bagi pemilihan kali ini. Ini adalah penggal kedua saya akan mempertahankan kedudukan saya selaku ketua cabang yang diberi amanah oleh anggota kita sebelum ini. Saya juga ingin memaklumkan dalam pasukan saya ada pelbagai bangsa, pelbagai kaum dan pelbagai etnik. Bukan saja orang Cina, Melayu, India, termasuklah orang asli bertanding bersama saya. Kita mahu memartabatkan semua bangsa dalam parti keadilan. Keadilan ini adalah untuk semua bangsa dalam Malaysia. Oleh itu, ini suara adalah suara seluruh anggota dan seluruh rakyat. Jangan lupa 20 hari bulan untuk keluar mengundi secara online melalui aplikasi Adil. Dan termasuk juga calon-calon AJK. Tidak lupa saya bersama sayap Angkatan Muda, calonnya Venetia Kennedy bersama barisan pimpinan, dan calon wanita Dr. Kamil Selvi juga bersama pimpinan beliau. Dan kami yakin dengan satu barisan, dengan pelbagai latar belakang, pelbagai profesion ini akan memperkukuhkan kedudukan Parti Keadilan di peringkat cabang Tebrau. Bersama-sama kita keluar mengundi pada hari 20 hari bulan pada Ahad ini. Mulai jam 8 pagi hingga 5 petang, boleh mengundi melalui aplikasi Adil. Jika anda tidak tahu bagaimana, bolehlah hubungi pejabat kami di dalam talian seperti yang diberikan. Salam reformasi, salam madani. Sekian, terima kasih. Lawan tetap lawan. Teguh Tebrau. Reform bukan sekadar slogan, ini jalan, ini perjuangan. Malaysia Madani bukan sendirian, semua kaum, semua pandangan. Bendera kita warna harmoni, bukan retorik tapi realiti. Biar dunia tahu siapa kita, anak Malaysia, bangga setia.